Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bayangkan anda minum minuman sihat tetapi dengan satu tekan sahaja tekstur blender terus hilang selera. Soalan saya, kalau sihat tapi tak sedap, siapa nak minum? Saya tukarkan masalah kepada peluang. Inilah masalah sebenar produk Mulberry di pasaran dan di sinilah saya datang bukan sekadar memiliki produk tetapi mengubah keseluruhan pengalaman minuman sihat. Saya ada jalan penyelesaian bagi setiap masalah. Saya perkenalkan inovasi Mulberry Matcha. Sifat tekstur blender halus dan premium, konsisten setiap bacuhan. Ini bukan minuman biasa. Ini adalah minuman orang minum pada setiap hari. 3 perspektif utama saya. Yang pertama ialah pengguna akhir. Saya selesaikan masalah utama. Minuman sihat yang sedap, mudah dan konsisten. Yang kedua, pembangunan produk ini dibina untuk skala bahan mudah, jangka hayat simpanan yang panjang, penjagaan rendah, serta selamat dan stabil untuk penguraian besar-besaran. Untuk menarik perhatian pelabur pula, ini adalah peluang yang mudah dan jelas. Kata orang putih, no-brainer. Pasaran sedang melonjak, kos rendah, margin tinggi, boleh diskalakan ke runcit, kafe, malahan ke ekspor. Pasaran dan strategi. Strategi saya jelas, utamakan digital, pengaruh kesihatan dan kedudukan jenama premium. Saya bukan sekadar masuk ke pasaran, saya juga menumbasi ceruk minuman kesihatan premium. Untuk kejutan kewangan, pulang modal dalam masa 6 bulan dan skala nasional dalam masa 1 tahun. Last kata sebagai penutup, kalau anda sedang mencari produk yang boleh menyelesaikan masalah sebenar, mudah untuk dikembangkan dan pulangan yang tinggi, ini bukan sekadar minuman, ini adalah standard baru industri, iaitu saya memperkenalkan inovasi Mulberry Matcha. Sekian, terima kasih.